أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتأتن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami ingin berkongsi tadabbur daripada surah Al-Isra ayat 1 hingga 6. Satu kisah yang sangat istimewa dan penuh pengajaran. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang pertama yang bermaksud Maha Suci Allah untuk memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad SAW pada waktu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis untuk membagikannya sekelilingnya. Subhanallah, bayangkan Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Allah dalam satu malam sahaja
dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke langit bertemu Allah. Perjalanan ini dinamakan Isra dan Mi'raj. Dan Masjidil Aqsa menjadi tempat persinggahan yang sangat penting. Dalam ayat 2 hingga 6, Allah menceritakan tentang Bani Israel, yaitu kaum yang tinggal sekitar Masjidil Aqsa yang sering membuat kerosakan. Mereka pernah diberi nikmat kekayaan, tapi apabila mereka melupakan perintah Allah dan menzalimi orang lain, Allah mendatangkan musuh yang mengalahkan mereka. Namun apabila mereka bertobat, Allah boleh kekuatan mereka. Tapi apabila mereka kembali berhaga, azab datang lagi. Kita dapat belajar sesuatu yang sangat penting di sini. Allah nak tunjuk bahawa kemenangan dan kekuatan bukan pada senjata atau masa, tapi pada ketaatan kepada Allah. Bila kita dekat dengan Allah, Allah akan bantu. Tapi bila kita sombong dan zalimi orang lain, Allah boleh tarik nikmat itu bila-bila masa. Hari ini kita dapat lihat saudara-saudara kita di Palestin sedang diuji. Masjid Al-Aqsa, tempat suci yang disebut dalam surah Al-Isra, sering diserang dan dicerobong. Ramai rakyat Palestin kehilangan rumah, keluarga dan nyawa. Tapi mereka tetap tabah dan kuat kerana mereka yakin Allah bersama orang yang sabar dan beriman. Kita mungkin jauh dari Palestin, tapi kita boleh bantu dengan doa, kesedaran dan sentiasa ciptakan Masjid Al-Aqsa di dalam hati kita. Dari tadabbur ini, kita dapat belajar 3 perkara. Pertama, kuasa Allah sangat besar. Tiada yang mustahil baginya. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa mesti kita cintai dan lindungi, kerana ia lambang iman dan perjuangan para nabi. Ketiga, kemenangan hanya datang bila kita taat kepada Allah. Tugas kita sebagai umat Islam ialah sentiasa yakin pada janji Allah serta terus berusaha membawa agenda dakwah dan penyatuan umat sehingga akhirnya mencapai matlamat Ustaziyatul Alam. Semoga kita semua sentiasa menjaga hubungan dengan Allah dengan menjadi umat yang kuat imannya, iaitu umat yang sentiasa berjihad untuk menegakkan kebenaran sama ada lisan maupun senjata, serta berpegang pada kebenaran dari segi ilmu dan amalan. Dan tidak lupa juga bersikap rahmah kepada semua makhluk. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum